Hey guys, bersama saya Saiful sekali lagi dan anda sedang menyaksikan Lensa Saiful Channel. Hari ini saya akan tunjuk sebuah motosikal baru, iaitu Tada! Nak tahu pasal motosikal ni? Jom kita layan. Okey, motosikal ni adalah dibuat oleh SYM dan jenamanya adalah Sport Rider 125i. So, apa yang special pasal motor ni? Dia menggunakan EFI ataupun Electronic Fuel Injection. Yeah. Semestinya ia akan memberi satu penjimatan lah dari segi fuel consumption. So price on the road dalam RM5,000 lebih. So jadi ianya berwarna kuning seperti biasa. Nice ha. Okay, kita tengok pada satu persatu Kita tengok stok exhaust dia nampak macam elegan. Ni mon, kau ni menyebuk je. Okay, exhaust dia kau tengok macam elegan kan. Exhaust standard dia macam SBK punya. Wah. And then yang bestnya adalah dia punya, kalau korang tengok exhaust belakang dia ala-ala racing boy ataupun jenama yang berjenama. Saya dah test tadi, memang okey lah dia punya ni. And then dia ada adjustable kat sini. Oh nice. Dia ada rangka ala-ala Ducati kat sini. Wah, Ducati. That was nice. Nah, appearance dia macam ni. Yang kurang sikit dia punya belakang ni. Belakang ni nampak kurang sikit, tapi consider okey lah kan. So colour dia macam ni. Alright, jom kita tengok bahagian handle dia pula. Ni high beam, lampu rendah, lampu tinggi, meter panel. Oh nice meter panel dia. Okay, yang ni adalah kalau kita nak eject untuk seat, kita tekan je seat akan tercabut. Ya, yang bestnya kat sini pula dia ada, come on, ni dia ada on off untuk lampu. Sekarang ni susah nak cari apa motor ada on off lampu ni. Memang sentiasa akan hidup je. Dan kat sini kita ada set, mode dan sebagainya. Alright. Ni mungkin dia punya EFI punya soket dan sebagainya. So macam ni bentuk dia. Alright, jom kita start. Dia tadi bertukar pada jam, and then dia bertukar pada tahap volt untuk apa? Untuk bateri. Dia tukar-tukar je Cuba tengok. Ni volt bateri. Ni baru kilometer. Wah, dia boleh tukar-tukar lah. Nice. Ni trip. Wow. Oil ni saya rasa macam auto-fly jugalah. Kalau sampai masa untuk servis, mungkin dia akan blinking. Yang ni clock. Wow, nice. Meter panel dia memang saya betul suka lah. Terbaik meter panel dia. Nampak tak ada LED kat sini? Tahu korang perasan ke tak? Sekejap. Yang ni LED lampu dia. Nice. Dan bunyi dia macam ni lah. Smooth. Nice motorcycle from SYM. There you are. Kat sini ada, tapi signal dia style dia adalah motor lama Kita tengok. Dengar bunyi tak? Macam Yamaha Sport 110 dulu. Ada bunyi. Alright. Nice.
Okay guys.